Aku nak menjawab pertuduhan yang dibuat oleh Rafiq yang dia nak memainkan sentimen bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni merupakan musuh dalam selimut ataupun pengkhianat. Dia merujuk kepada video yang dibuat ataupun wawancara di antara seorang pemimpin parti di Thailand iaitu Rang Si. ก็เข้าทางอันวามัน อันวาเนี่ยแสบสุด ครับ ไอเนี่ยคือไส้ศึกในอาเซียน Rang Si ni dia merupakan general untuk tentera di Thailand dan dia juga ialah pemimpin kepada parti Economic Party di Thailand. Okey. So, dalam posting yang dibuat oleh Rafiq, seorang barua daripada Parti Pejuang yang sendu, yang hilang deposit keseluruhannya ni, mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memainkan peranan sebagai individu yang cuba nak membawa influence daripada Amerika dan melibatkan isu nadi bumi. Ni saya nak bagi tahu kepada Rafiq, tolong kaji sendiri berkenaan dengan Kuala Lumpur Peace Accord tersebut. Tidak ada melibatkan langsung berkenaan dengan isu nadi bumi di Thailand ataupun Cambodia. Kuala Lumpur Peace Accord tu ditandatangani untuk bertujuan untuk menghentikan peperangan di antara Cambodia dan juga Thailand. Apa yang kau tiba-tiba nak selit cerita pasal nadi bumi apa semua ni? Dan kenapa yang si Rang Si ni marah sangat? Sebab macam kita cakap lah sebelum ni kan, Thailand ni dalam banyak isu, dia memang tak nak ada campur tangan luar. So inilah satu-satunya dalam pertama kali dalam sejarah bila mana Malaysia terlibat sebagai orang tengah menyelesaikan isu di antara Cambodia dan juga Thailand. Dan Malaysia memainkan peranan ni sebagai pengerusi ASEAN. Apa kau tak happy ke? Seluruh dunia memberikan pujian peranan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, dan Malaysia merupakan pengerusi ASEAN tahun 2025 menyelesaikan konflik ni. Engkau pula nak kritik. Kau siapa, Rafiq? Kau sampai cakap apa? Selamatkan Malaysia, selamatkanlah ASEAN. Kepala bapak dia. Mana kau punya hujahan yang kau dapat kau kutip ni? Hanya based on daripada Rang Si punya kenyataan, kau terus conclude, benda ni memang betul apa yang Rang Si kata, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang pengkhianat. Malaysia dan juga ASEAN. Baca balik Kuala Lumpur Peace Accord tu, tak ada kena-mengena langsung pasal nadi bumi. Tolong faham. Dan saya minta rakyat Malaysia jangan mudah tertipu dengan lawyer Cak Ayam macam Rafiq ni. Okey? Papa Gomo pun boleh lah dia belakan, tapi ini orang cakap lah, kaki fitnah macam Papa Gomo pun dia boleh bela. Ini kan cerita-cerita fitnah macam ni, memang dia senang-senang dia bawa. Okey? Assalamualaikum.